Yeah, 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 yeah. Oh, oh, let's get it, let's go, go. Yeah, yeah, yeah. Oh, let's get it, let's go. Yeah, yeah. Oh, 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 let's get it, let's go. Yeah, we in the zone now, in the zone. Money on the floor now, on the floor. Never seen a crew so fly. Yeah, we taking over the town. Untuk bahagian sini semua tak function. Okay. So sebelum ni rumah ni dia ada satu main DB box dekat bawah saja. So daripada main DB box tu yang developer bagi, semua untuk lampu, kipas apa semua ni, aircon ditarik daripada main DB bawah. So ini adalah penambahan sub DB yang dibuat sebelum ni untuk menjalankan apa kita kata untuk pendawaian soket plug untuk bahagian ruangan ni je lah. Okay, dengan bahagian bilik-bilik yang lain. Okay, so kita akan check sebab apa soket plug bahagian atas ni, beberapa soket plug bahagian atas ni yang dibuat selepas penambahan sub DB ni tak berfungsi. Bila kita tengok dekat sini ni, okay, ni supply daripada main DB bawah. Okay, so supply live ada masalah, neutral pasti tak ada supply lah. Okay, yang kedua ni, okay, ni boom, okay, so yang ni neutral, okay, yang ni okay. Okay, so live dia okay, outgoing daripada RCCB okay. So outgoing daripada RCCB ni tengok ada api neutral, so tak function. Okay, so kemungkinan besar RCCB lah yang rosak. Okay, so kita akan check dulu macam mana. So kita akan tukar yang baru lah. Alhamdulillah kita dah cabut yang lama. Okay, so kita pakai yang baru 40M 0.1 juga. Okay, okay, alhamdulillah supply. Ini tak ada supply lah, neutral atas. Okay, yang ni ada. Okay, ni okay, so neutral dah tak ada api dah. Okay. So live. Okay, so yang ni okay, ada api, so neutral dah tak ada api dah. So alhamdulillah. Jom settle, kita akan tutup lah DB box. Kita akan check soket yang bermasalah tu. Okay, satu lagi, penggunaan C32 ni tidak boleh lah untuk domestik. Saya dah bagi tahu customer, so customer tak ada bajet, so tak apalah, pakai. Dia nak pakai ni dulu, so kita dah bagi tahu apa yang terbaik. So kalau ada apa-apa, customer akan call kita balik lah untuk buat pertukaran ni. Okay, bila ada bajet. Okay, voltage tadi kita ambil dalam 243, maksudnya nominal lah. Okay, kita akan test soket dekat sini. Okay ke tak? So alhamdulillah. So okay, terbaik. So alhamdulillah. So kita dah settle. So DB box kita dah tutup. So alhamdulillah kita dah settle.